bersama Pak Mustaq today. Dia sebab udara ada dalam paip dia payah hidup. Okey. Kena kena running dia tu. Injin kena running tu. Betul. Okey, siap lengkap ni. Oh, gemah ah. Okey, Kopi. kita akan mulakan Okey, misi kita okey. untuk mencerahkan pokok kelapa sawit. Alright, let's go. Ni guys, kita nak mendaki. Ni dia Pak Mustaq in the house. Kita bersihkan pokok kelapa sawit. Yang ni hak teruk nok. Dia menjala-jala. Hak pokok menjala ni dia liat sikit. Orang yang panggil. Walaupun kita dah meracun, kita taklah meracun kat kelapa sawit kan. Kita meracun. Tetapi dia ni hak ni susah nak mati. Tengok mother eye pun. Dah tu. Dia penuh gila. Macam bagi tupi lah pokok menjala ni. So kita berehat seketika. Kita menayak dulu. Take 5 dulu. Ni sebelum ni. Nak buat. Jalan. Itu bukan sebelum. Dia kan. Kejap. Pokok ni hidup tengah. Clearkan dulu. Ya. Tidak pertumbuhan pokok kelapa sawit. Ini bagian daunnya. Ini Tu dia. pertama L dengan Sini guys. kita kali dulu untuk hari ni. Dia kena panas dah kering dah. Jadi kita pun akan kita pokok tekan dulu untuk pilih air. Jadi kita tabung esok ke bila kita akan tutup dulu. Bila hari yang boleh kita peluang kita buat. Itu daunnya. Okey. So far okey lah, kita merumput ni kita akan membajau pula. Pokok pun tengah membesar. Itu saja untuk setakat hari ni. Jumpa lagi ni. Test screen guys. Jangan lupa share, Okay. like and subscribe. Alright. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Bye.